Pelakon Kamal Adli berkongsi momen bertemu puteri tunggalnya Haura Ukaira mengundang sebab warganet. Menerusi perkongsian yang dimuat naik di TikTok, Kamal atau nama penuhnya Ahmad Kamal Adli 39 sertakan caption yang menyentuh hati ketika bertemu Haura. Video berdurasi hampir 40 saat itu menggambarkan hubungan akrab antara ayah dan anak walaupun jarang bertemu. Dia merajuk tapi dia rindu, dia jual mahal tapi dia nak. Rindu sangat pada awak, Haura. Menjengah keruangan komen, rata-rata netizen berharap agar hubungan ayah dan anak tidak dipisahkan ekoran kemelut rumah tangga yang dihadapinya. Selain itu, warganet turut menitipkan doa buat pelakon berusia 39 tahun itu agar menemui titik penyelesaian yang terbaik buat dirinya. Sekadar info, kemelut rumah tangga Kamal bersama isterinya Ukasa Sendros terus menjadi perhatian umum sejak aktris berkenaan memfailkan permohonan cerai pada 1 Oktober lalu. Situasi tersebut berlanjutan apabila Mahkamah Rendah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur pada 18 Disember lalu menasihati Kamal supaya melafazkan cerai selepas jawatan kuasa pendamai gagal mencapai persefahaman. Namun begitu, Peguam Mewakili Ukasa Muhammad Sazimi Sapian memaklumkan lafaz cerai tidak berlaku. Berikutan, Kamal masih berhasrat mempertahankan rumah tangga. Untuk rekod, pasangan selebriti itu mendirikan rumah tangga pada 4 November 2021 dalam sebuah majlis tertutup yang berlangsung di Janda Baik Pahang. Apa perasaan abang? Abang okey tak? Okey. Kalau tak okey pun saya kena okey juga. Saya kena positif lah. Dan ini pun para rezeki yang Allah bagi. Dan saya bersyukur sangat. Dan sebab itulah saya tak boleh nak fikir sangat. Tapi saya bersyukur lah ada kerja. Bila ada kerja saya kurang sikit lah fikir pasal masalah ke apa. So saya harapkan yang kat luar-luar tu doa yang terbaik.